Hai, selamat datang ke sesi kupasan kita hari ini. Saya sejujurnya agak beremosi sikit nak kongsikan topik kita kali ini sebab naskah yang kita nak bedah ni bukan je hebat dari segi sastranya, tapi dia memang sangat meruntun jiwa. Hari ini kita akan buat kupasan mendalam tentang sebuah cerpen yang cukup terkenal iaitu Banjir di Mata Emak karya Saiful Zuhri bin Yusli. Melalui kupasan ni, kita akan sama-sama selami segala penderitaan, kasih sayang dan pengajaran yang penulis cuba sampaikan. Jadi, sediakan hati anda sebab cerita ni memang akan tinggalkan kesan yang mendalam untuk kita semua. Okey, jom kita tengok macam mana kita nak susun perjalanan kupasan ni. Kita ada 5 bahagian utama. Pertama, tragedi banjir Mak Piah. Kedua, watak dalam cerpen. Ketiga, tema dan persoalan utama. Keempat, latar dan gaya bahasa. Dan akhir sekali, nilai dan pengajaran murni. Tapi sebelum kita pergi lebih jauh, saya nak tanya sikit. Pernah tak satu panggilan salah nombor ubah hidup anda sepenuhnya? Mungkin bagi kita, benda tu sekadar kesilapan kecil. Kita minta maaf, lepas tu letak telefon kan? Tapi dalam cerpen ni, insiden salah nombor itulah yang jadi titik tolak kepada sebuah kisah yang penuh suspens dan sangat menyayat hati. Cuba bayangkan, anda tersalah tekan nombor dan dekat hujung talian tu ada suara seorang wanita tua yang sedang keseorangan, yang betul-betul percaya anda tu anak kandung dia. Okey, kita masuk ke bahagian pertama. Tragedi banjir Mak Piah. Semuanya bermula dengan 1 minit pertama tu. Watak utama kita yang cuma dikenali sebagai saya tertekan nombor yang salah dan dijawab oleh Mak Piah. Mak Piah dengan nada cemas beritahu makanan dah terputus dan air banjir dekat kampung dia dah naik sampai paras dada. Yang paling menyedihkan, anak-anak kandung dia langsung tak datang jenguk. Didorong rasa simpati yang amat sangat, pada satu petang watak saya ni sanggup redah banjir bawa makanan untuk Mak Piah. Lepas balik dari situ, saya jatuh sakit dan demam panas selama 5 hari berturut-turut. Tapi, bila saya kembali semula ke rumah Mak Piah pada satu pagi dengan harapan nak jumpa dia lagi, apa yang ada cuma orang ramai dan satu berita yang tragis, Mak Piah dah pun meninggal dunia. Memandangkan kita dah tahu pengakhiran tragis ni, jom kita beralih ke bahagian kedua, watak dalam cerpen. Dan ini dengan sangat jelas menunjukkan satu perbezaan sifat manusia yang cukup meruntun jiwa. Di satu sisi, kita ada watak saya, seorang anak yatim piatu, tak ada langsung pertalian darah dengan Mak Piah, tapi punya tahap empati yang luar biasa sampai sanggup berbohong mengaku sebagai Nana semata-mata nak tengok seorang ibu gembira. Di sisi yang lain pula, kita ada Nana, anak kandung Mak Piah sendiri. Nana ni digambarkan sebagai seorang yang tak bertanggungjawab, terlalu takut dekat suami dia dan secara total membiarkan ibu dia keseorangan waktu berdepan saat-saat genting. Perbezaan ni sejujurnya ibarat satu tamparan kepada realiti masyarakat kita hari ini. Seterusnya, pendedahan tentang watak Mak Piah tu sendiri. Dia adalah perwujudan kasih sayang seorang ibu yang sangat tulus. Mak Piah tinggal seorang diri dekat rumah yang dah usang, kurang pendengaran, tapi sangat taat beribadat. Tapi, perincian yang paling menyentuh perasaan adalah macam mana dia pertahankan maruah anak-anak dia. Walau apa pun terjadi, walaupun Nana langsung tak pedulikan dia, Mak Piah sanggup berbohong dekat jiran-jiran. Dia beritahu jiran yang Nana ada hantar makanan. Mak Piah rela telan rasa sunyi dan simpan aib anak-anak dia hanya semata-mata nak jaga nama baik dorang dekat mata masyarakat. Sekarang kita beralih ke bahagian ketiga, tema dan persoalan utama untuk tengok apa sebenarnya mesej yang nak disampaikan. Kalau kita perhatikan, tema utama untuk naskah ni adalah kehilangan sesuatu yang bermakna pasti akan tinggalkan kesan yang mendalam. Tema ni berfungsi serentak untuk 2 watak utama kita. Watak saya rindukan kasih sayang ibu yang dah meninggal dunia dan tu yang mendorong dia nak tumpang kasih pada seorang wanita tua yang dia langsung tak kenal. Mak Piah pula menderita kehilangan perhatian dan kasih sayang daripada anak-anak kandungnya sendiri yang masih hidup. Kedua-dua kehilangan ni bertembung dan menjadi nadi utama kepada keseluruhan tragedi ni. Daripada tema tu, cerpen ni pecahkan kepada beberapa persoalan yang lebih spesifik. Pertama, tentang nasib sedih ibu-ibu tua yang hidup diabaikan. Kedua, sifat kasih sayang ibu yang tak berbelah bahagi. Macam mana Mak Piah terus-menerus puji Nana. Dan ketiga, sikap sebahagian anak-anak zaman moden yang culas tanggungjawab. Mereka jadikan komitmen dengan pasangan hidup sebagai alasan untuk mengabaikan darah daging sendiri. Mesej-mesej ni dibentangkan secara neutral tapi berjaya membina berat emosi cerita ni dengan sangat realistik. Seterusnya, bahagian keempat, latar dan gaya bahasa. Jom kita tengok macam mana elemen ni menghidupkan suasana cerita.
Latar yang digunakan dalam cerpen ni main peranan yang sangat penting. Lokasinya dekat sebuah kampung, memfokuskan kepada keadaan rumah usang Mak Piah. Dan suasana ni dikawal sepenuhnya oleh satu elemen, hujan lebat yang turun tanpa henti selama 4 hari 4 malam. Penggunaan latar masa ni bukan sekadar nak bagi tahu cuaca tengah buruk tau, tapi hujan yang berterusan dan keadaan kampung yang terputus hubungan tu buatkan kita rasa betapa sunyi dan bahayanya keadaan Mak Piah waktu tu. Kalau kita teliti gaya bahasa yang penulis guna, cuba tengok pada ayat ni. Banjir kali ini telah menelan 2 nyawa. Penulis gunakan teknik personifikasi, iaitu memberikan sifat benda hidup kepada benda yang bukan hidup. Dalam konteks ni, banjir tu digambarkan seolah-olah macam satu raksasa yang hidup, ganas dan menelan mangsanya. Teknik ni dengan jayanya menaikkan bulu roma pembaca dan buat kita betul-betul rasa ancaman maut yang sedang mengelilingi Mak Piah. Satu lagi gaya bahasa yang menarik ialah penggunaan singkop ataupun singkatan kata. Cuba dengar dialog ni. Orang jual ikan dah 3 hari tak datang. Mak tak ada makanan. Perkataan tidak disingkatkan jadi tak dan emak jadi mak. Simple je kan? Tapi singkatan macam ni buatkan perbualan tu rasa sangat asli, sangat mentah dan terus menyalurkan rasa cemas dan terdesak tu kepada kita yang membacanya. Okey, kita akhirnya tiba di bahagian ke-5, nilai dan pengajaran murni, kemuncak kepada kupasan sastra kita hari ini. Jadi, poin yang paling penting di sini, apakah tindakan aktif yang patut kita ambil seperti mana yang dicontohkan oleh watak saya, tapi gagal dibuat oleh anak-anak kandung Mak Piah? Pertama, sentiasa ambil berat dan rajin-rajinlah menjenguk orang tua. Kedua, tunjukkan belas kasihan walaupun kepada orang yang kita tak kenal. Dan yang ketiga, hargailah ibu bapa anda sementara mereka masih ada di dunia ni. Sebab di penghujung hari, segala alasan, kelalaian dan keegoan semuanya akan berbalik kepada satu realiti yang sangat pedih. Menyesal kemudian memang tak ada gunanya. Kesedihan dan penyesalan Nana pada akhir cerita datang terlalu lewat. Mak Piah dah pun pergi buat selama-lamanya. Dia mati seorang diri selepas tergelincir masa bersihkan rumah akibat banjir. Waktu tu menangis air mata darah sekalipun, masa takkan mampu berbuta kembali. Jadi sebagai penutup untuk kupasan kita hari ini, saya nak minta anda berhenti sejenak dan tanya pada diri sendiri. Bila kali terakhir anda menelefon ibu bapa anda? Tolong jangan tunggu sampai hujan turun lebat 4 hari 4 malam. Jangan tunggu sampai talian tu terputus buat selama-lamanya. Hubungilah mereka sekarang. Terima kasih sebab sudi meluangkan masa bersama saya untuk menyelami kisah ni dan sentiasalah menghargai insan-insan yang mengorbankan segalanya untuk anda.